Untuk pihak Sispa ni pula, aku rasa boleh longgar ke. Nampak ada orang bodoh-bodoh tak payah ambil pot Dia orang pun malas juga buat kerja, Man. Engkau buka hati, buka jiwa kau pandang. Apa akan jadi pada anak bangsa seandainya kalau kita terus bersikap macam ni? Kalau ada cuit, mep sikit, Sispa. Mep, palancau lah. Contoh macam mak bapak kau, anak berapa je kau dah stres jaga. Kau bayangkan dorang tu jumpa budak berpuluh-puluh. Anda sedang mendengar Baca Podcast on Spotify. Host number 1 Aiman Milo. Aku Pipi. Kalau macam Ada modal Kasih cai. Ada modal kasih cai. You are listening to Berantai Podcast on Spotify. Don't forget to like, subscribe and share. Kasih cai. Let's go. Selamat datang Berantai Podcast. Tak kata tengok murah lo. So selamat datang, welcome back to Berantai Podcast. Satu Malaysia. Sekarang kita jarang shoot malam. Sekarang kita shoot malam sana. selalu ke? Selalu ke? Jangan siang. Selalu siang. Ya. Kita aku rasa sebelum ni banyak malam kan? Banyak malam, jangan Sebelum siang. ni ya. Man, ada something nak terkejut tu, Man. Apa benda? Sorry lah, tak sihat. So korang jaga kesihatan. Nama sekarang penyakit macam-macam. Ingui. Tak, aku buat sejuk tu. Tak kena borok. Lele. Sakit ni. Tak, aku tanya kepada semua kita punya pendengar-pendengar. Ya. Aku sekarang sekarang ni post video. Kita punya podcast ni waktu subuh pukul 6 pagi aku post. So adakah itu mengganggu prestasi kita orang? Tak tahulah, itu kita kena tanya YouTube lah. YouTube. Kau rasa view kita drop sangat apa? Boleh lah. Selalunya sekejap je 300 kan. Dia lambat sikit kan. Dah hari kedua baru dia naik kan. Betul. Aku rasa mungkin okey post macam sebelum ni kot. Maknanya sebelum ni aku post pukul berapa 4. Pukul 4 lah. Lepas ni aku akan post pukul 4 petang balik lah. Betul. Tak benda video ni lah. Betul. Betul lah. Betul. Kau ada apa cadangan lah? Cadangan aku mungkin kau boleh letak 4.15 pun boleh. 4 suku lah. Sikit lah. Sikit kan lagi. Beza lah sikit lah. Beza sikit lah. Lepas tu ya aku sejuk. Borak dulu sejuk. Oi, borak Bi, macam mana Bi? Kau Itulah. podcast sekarang macam mana? Okey Ada bunyi i lah. Bunyi apa? Macam cakap ni? Test. Tak ada? Tak ada. Kau? Cakap dong. Alung. Ada bunyi dong. Alung. Test. Alung. Kau dengar bunyi ni? Tak tahu kau dengar ke tak. Tapi kadang-kadang dengar tau. Ya. Dia macam ni. Benda ni problem lah benda ni. Kalau tak tahu ada shock wave ke apa. Jadi macam mana ini kita nak buat apa tu, Man? Okey, baru-baru ni lah Long. Baru-baru ni ya. Ada aku baca satu hantaran seorang dekat Facebook ni. Uish. Muhammad Fadli Saleh. Aku rasa orang kenal brother ni. Oh, ramai kenal ke? Aku rasa ramai je kenal. Dia ni selalu share-share panjang post-post pasal isu lah selalu. Okey, aku baca cerita dia lah. Macam-macam, Man. Fuh, Sispa terus. Uish. So, jangan pelik lah lepas ni cikgu dah tak peduli murid-murid je. Kau nak buat kerja ke, tak nak buat kerja ke, lantak lah. Hujung bulan aku tetap masuk gaji. Betul? Dia risikokan periuk nasi kena tuang pasir dengan parent murid sendiri. Betul? Okay, baik buat tak peduli. Selamat tak ada risiko kena tindakan. Anak kena rotan sebab buat salah, Sispa. Anak tak buat kerja, cikgu minta kerjasama parent kat rumah, Sispa. Anak kena tengking, kena marah, Sispa. Sispa bukan Pak dia? K-pop lah. apa dia? Apa impak Sispa ni? Impaknya pegawai unit aduan PPD atau JPN akan turun siasat. Satu sekolah susah hanya kerana satu report Sispa kes remeh. Jika didapati laporan ada asas, guru mungkin dikenakan surat tunjuk sebab dan sesi kaunseling di PPD. Tercatat dalam rekod perkhidmatan selama karier tentang kes tersebut, yang mungkin akan menjejas kenaikan pangkat, option bersara pilihan, permohonan jadi guru cemerlang dan sebagainya. Seronok lah kan parent tengok cikgu kena macam tu. Jangan lupa, impak tu bukan pada guru sahaja. Impak tu akan terkena pada semua murid-murid lain dan guru-guru lain juga akan terkesan. Apa kesannya pada guru lain dan murid-murid lain? First, seorang guru sekolah tu kena Sispa dan tindakan. Guru-guru lain dah tak berani nak berlebihan dalam mendidik. Murid-murid nak tidur dalam kelas ke, ponteng ke, tak buat kerja ke, lantak kan.
Jaga perut nasi itu lebih baik daripada usaha nak didik anak murid pemalas. Kedua, bila guru-guru pakat tidak lagi peduli, semua murid-murid akan terkesan bukan anak pengadu seorang. Layanan guru pada semua murid pasti berbeza. Nak jaga perut nasi punya pasal, risau kena report macam rakan guru tu. Sekarang ni makin ramai dah guru kehilangan jiwa. Tak mau didik anak-anak orang lebih-lebih dah. Tak macam dulu. Dulu korang ingat tak? Ingat. Murid lompat pagar belakang, guru tengok daripada jauh, pergi kejar. Guru pun turut lompat pagar sampai koyak seluar. Lelah macam kerbau. Sekarang pernah dengar cikgu kejar murid ponteng sampai lompat pagar? Oh tak ada, tak pernah. Sampai terkoyak seluar? Tak pernah, kena teluk, tak pernah. Sangat-sangat jarang dah. Sangat jarang sekarang. Belum cerita guru sanggup ke rumah murid kejut dari tidur ajak ke sekolah. Betul, tak exam kan. Dulu ramai guru buat. Lah ni tak ada dah. Tak ada dah. Dulu murid tak berani nak tidur dalam kelas. Duster melayang pap tepat kena dahi. Betul. Betul. Kena Putih duster muka. kayu. Lah ni lena lah korang. Nak lena pun. Dulu takut kalau tak siap kerja sekolah. Nun kena pusing padang tu 10 kali atau panjat tiang bendera. Atau gantung kad manilakat kat leher dengan ayat saya janji akan siapkan kerja sekolah. Betul. Lepas tu kena ronda satu sekolah, masuk kelas ke kelas. Lah ni mana ada dah. Siapa buat pasti kena saman. Kena viralkan, kena kecam teruk. Di zaman yang tinggal tak ramai guru bersungguh-sungguh nak didik murid ni, guru sebegini pula dikenakan report sispa. Padahal salah siapa? Salah murid tak siap kerja. Kenapa cikgu share gambar dalam grup WhatsApp kelas? Kerana nak mak ayah pikul tanggungjawab sama untuk mendidik anak tu. Guru didik kat sekolah, mak ayah sambunglah didik kat rumah. Cuma part share gambar murid dalam grup ni, aku secara peribadi memang tak setuju. Padanlah tulis nama atau PM personal. Tapi tindakan report sispa sebab hal remeh ni melampau sangat. Ni dah jejaskan perut nasi cikgu tu. Benda kecil gitu boleh PM personal bagi tahu tak selesa cukup. Pasti gambar anak kau tu takkan lagi cikgu share. Anak orang lain yang okey je lah cikgu tu fokus. Impaknya anak kau seorang je cikgu tak ambil peduli. Bila dah jadi macam ni, semua murid lain akan terima impak dia. Aku yakin lepas ni cikgu yang committed ni akan down teruk. Kena hadap pegawai itu ini, kena surat, kena kaunseling bagai. Dan pasti dia tak nak lagi kena tindakan sama. Maka selepas ini dia takkan lagi peduli. Hanya pergi sekolah, masuk kelas, mengajar. Yang buat kerja dia tanda. Yang tak buat kerja pergi mampuih korang. Hujung bulan cocok duit gaji. Betul. Kerja macam robot, tak ada perasaan asalkan settle kerja dia. Tak perlu bersungguh-sungguh lagi. Tak ada orang boleh report atau nak kenakan lagi. Hilang rohnya, mati jiwanya. Panjang Dibunuh oleh parent muridnya sendiri. Dan bila hal itu berlaku, pasti ada nurtizen komen. Nurtizen Guru sekarang tak ada jiwa dah. Tak macam guru dulu. Bla 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 bla. Cikgu juga yang dipersalahkan. Begitulah salam sebelum subuh dunia. Salam. Itu dia. Panjang betul sangat. Impak dia besar. Panjang. Impak maksimal. Betul. Impak betul. Maju kelaju pada ditutu. Tapi bunyi boleh dengit tu. Itulah. Tak ada, aku tak dengar kan. Kau tak dengar? Okay, so apa pendapat kau? Ni pasal cikgu lah. Aduh. Sedih lah bila dengar Sedih. macam Sebab apa dong kau sedih? ni. Ni macam, bagi aku, kalau kita start dengan punca masalah Kuat lah, sangat volume. Cakap dong. Okay, punca dia kan sebab parent tu tak suka cara cikgu tu hantar gambar anak dia dalam grup. Okay. Dekat situ bagi aku cikgu dia ada salah. Cikgu dia patutnya personal dekat mak bapak, jangan masuk dalam grup. Okay. Mungkin mak bapak rasa mak-mak orang lain tengok anak aku kan. Diorang ni antara mak bapak ni diorang bersaing anak siapa lagi bagus. Dia ada kat situ. Betul. Patutnya cikgu tu personal. Dan mak bapak tu pula tak beria nak pergi report. Benda boleh settle sekejap je. PM dah lah. PM dah lah. Bagi warning lu. Kalau dia buat benda yang sama baru boleh report. Kan. Keselam pertama tak payah lah. Kena PM personal lah. Kalau tu nama okey tak? Tuan nama pun bagi aku tak payah lah. Tak payah Sebab lah. jangan dalam grup lah. Kau direct terus pergi kat mak bapak dia. Jadi Okay, bila mak faham. bapak terus tahu masalah, dia tak ada fokus dekat malu anak tu. Dia akan, Asal anak tu malu, anak tak ada dalam grup pun. Sekarang sayur lah man. Kita Sayur, dulu sayur, santai. sayur. Oh. Saya kita. Jangan main-main. Kita 5,000. bahas benda ni serius sikit lah. Okay, ni sekolah anda sama dengar. Dia cakap dia. Don't know lah. Don't know.
Aku rasa sekolah menengah kot. Sekolah menengah Tak kisahlah menengah ke rendah kan. Tapi macam mana Man? Tapi aku betul lah apa aku cakap. Cikgu tu ada salah. Sikit je salah cikgu tu. Sakit, Alamak. Simple Sakit, lah. Semua dia matter lah. Semua dia matter cikgu ni masalah. Betul, Kecil je. Semua matter lah. Mak bapak tu pun bila dia kata malu anakku. Okay PM cikgu cakap elok. Saya rasa tak patut cikgu tak nak gambar dia kat situ. Tak nama dia kat situ. So cikgu padam. Sebab saya tak nak saya tengah bersaing dengan mak bapak lain ni cikgu. Macam tu lah. Salah siapa? Dia sebenarnya mak bapak tu yang malu, bukan anak tu. Dia nampak macam kantoi aku tak pernah jaga anak. Dia nak kata anak dia malu. Padahal anak dia tak ada dalam grup tu. Kalau tanya aku lah. Biasanya mak bapak je. Betul. Kalau ada anak wahara tu. Tahu apa. Lepas tu dia kata anak dia malu. Apa anak dia malu? Kecuali kalau mak bapak orang lain tu bagi tahu kat anak dia kau tak pergi sekolah kan. Tu lain lah. Tapi mak bapak tak perlu sabar report Sispa. Sispa ni apa benda lah? Siapa Sispa ni? Sistem Yang mana pengurusan aduan awam. Tak ya? serius? Ya. Aku baru kali. Mana dia nak buat bijak Sistem sikit? pengurusan aduan awam. Semua berkaitan apa? Cikgu je ke apa? Mungkin Semua kerajaan benda. lah. Kerajaan. Mungkin government apa penjawat awam lah. Nurse ke apa semua boleh. Sispa. Oh Sispa. Oh, ya, aku rasa aku pernah report lah Sispa tu. PP makan report. Tapi itu atas sebab dan musabak yang Ayolah, penting. itu kes tu lah. Kes betul lah. Itu kalau tak dapat Sispa, kau pak kepala bapak dia. Sekarang kita cerita macam ni lah Man. Kita huraikan lah benda ni. yes. Anak kau yang kena. Contoh kau dalam grup ni. Cikgu tu chat anak kau malah buat kerja apa semua. Apa tindakan kau Man? Okay, cerita dia begini. Okay. Sekarang aku dah alami benda tu. Okay. Sebab anak aku dah start sekolah. Dah start, Dia 4 tahun sekarang dah masuk tadika. So bila masuk tadika ni, dah start ada group. Okay, aku baru first time lalui pasar ni. Sebelum ni tak ada. Dah ada group. Aku dah kena jadi AJK. Ayah buah lah ni. Aku luar lah. Sebab benda ni aku macam, sebelum ni aku rasa macam aku tak nak ambil report pun masa sekolah. Sebenarnya sebab ini baru tersarung. Sebab ada mak apa je tak nak ambil report. Betul nak pergi sekolah dah. Aku tak nak jadi AJK, tak nak pergi PIBJ apa semua tu lah. Aku mula jadi bapak macam tu lah. Tapi bila yang sekolah tu, anak aku, anak adik aku, anak buah aku, anak member aku. So kita orang 3 ni member. 3-3 ada jawatan. Seorang pengerusi. So ni dah macam aku macam tak apa kita tolong lah. Sekolah ni kesian lah. Kita tolong. Kita lelaki nak harapkan mak-mak lain tu perempuan. Faham tak? Lepas tu dia ada benda macam ni. Aku nampak dalam grup tu bila cikgu cakap. Okay contoh ada satu pertandingan ni. Okay nama pemenang ni nama anakku. Ni. Oh menang. Dia nak cerita anak dia menang. Okay. Aku cerita tak habis. Okay. Sabar habis. Tapi bila aku teliti, setiap pertandingan mesti ada anak kita orang bertiga. Ini politik ni. Kau faham tak? Mesti ada mesti anak aku, anak buah aku dengan anak boboy. 3 orang tu mesti ada punya menang. Maknanya ni politik. Tapi yang tu tak ada masalah lah. Tapi cakap ni kalau dia kata tak ada, cikgu akan cakap kat rumah apa kena ajar lah nak menulis semua. Ramai yang tak boleh dia sebut nama. Tapi dia pada depan tau dalam meeting. Dia tak cakap dalam grup, cakap dalam meeting nama ni lah. Tapi lepas tu dia puji anak aku. Politik ni. Macam Alisa ada pandang aku dia macam politik kat cikgu. Macam tu lebih kurang. Tapi ya tu cara bagus. Aku tak kena cara macam ni. Dia tak gambar nak tahu, dia tak ada lah. Kalau kena mungkin aku akan cakap ke cikgu tu lah. Cikgu tak boleh macam ni. PM personal lah macam tu. Aku takkan sampai report. Kecuali cikgu naik tangan anak aku berdarah dekat saya, itu lain. Itu lain lah. Kalau itu. Itu dah aku buat. Ya anak kau bagus Tak ada kata bagus. Semua sama masing-masing ada fasa dia lah. Pasal betul. Tapi betul lah tu kan. Kalau kau buat apa? Kalau aku pun aku rasa buat benda yang sama lah. Ini situasi yang sama lah. Kalau aku lah tiba-tiba orang post kan, pap anak aku tak ni ke apa kan. Aku takkan rasa anak aku dipermalukan pun. Dan memang kau punya salah. Kau pandai adab. Okay, kau Aku lebih, kalau macam tu lah bagi aku. Aku je bila aku dengar tu, memang aku terus pergi kat anak aku lah. Kau ni. Kau ni memalukan aku. Kau buat kerja boleh tak? Betul, aku macam tu. Kalau aku pun, tu memang salah anak aku. First salah cikgu tu lah. Kalau aku rasa macam jahat sangat, macam malukan sangat, aku akan suruh padam lah gambar. Kedua, aku akan tegur anak aku. Kenapa ni macam tu? Salahkan anak aku. Takkan sampai... Aku tak nak anak aku tahu yang aku tegur cikgu. Aku takkan macam tu. Nanti dia rasa dia ada power. Betul. Aku pun mungkin akan chat cikgu, next time jangan letak gambar. Terus direct ke saya. Lepas tu anak aku pun aku akan marah lah. Betul. Kenapa kau malas sangat buat kerja sekolah sial? Betul. Aku tak faham budak-budak kan macam kerja rumah kan. Aku tak pernah buat kat rumah. Sebab aku dah siapkan kat sekolah. Betul lah. Kau tak nak buat kat rumah, tak apa. Pagi tu tiru lah. Dari betul buat lo. Kau pernah buat kat tu. Jadi sebelum cikgu masuk, Ini dah last minute ni. Yang penting buat. Bukan pasal kau tak, bila kau tak buat, kau malu gitu. Malu kan tak apa? Tak ada Itu juga. malu ke? Aku dulu rasa tak siap pun ke apa, tak ada malu lah.
Saya tak siap ah. Tak Cikgu siap. denda macam ni contoh kadang kita kan budak, kadang ada waktu tiba-tiba kita ada pertandingan bola ke apa ke kan, kita lupa. Dan bila cikgu tu marah, kau terima lah. Betul. Aku akan terima, baik cikgu, saya akan buat lagi next kan. Adalah Saya akan buat lagi. aku memang akan buat balik. Tak ada malu. Cakap apa lah. Tak cakap Okay, apa zaman lah. dulu kita tak, zaman sekarang budak-budak lah bila kau kena tegur, kau pengadu kat mak kau. Aduh. Kau kena marah dengan cikgu marah kau buat salah, cikgu takkan marah saja. Jadi kadang-kadang mak bapak pun, kau tengok kenapa kita dulu jarang report kat mak kita. Sebab kalau kita report, dia tak ada jadi apa, kita kena marah balik. Betul. Jadi kita macam settle sendiri lah. Saya tu sendiri betul. Jangan sampai cikgu beritahu. Kalau cikgu beritahu lagi dah mak bapak marah. Betul. Macam contoh kan, aku pernah first kan kita mengadu. Apa cikgu pukul lah apa kan. Lepas tu dia tanya pukul kat mana dulu. Bapak tanya kan. Pukul kat kaki je. Kau buat apa salah? Aku beritahu semua salah aku. Bapak aku beritahu mak aku akan libas aku. Itu yang sebenar-benar. Sebab- Dulu macam tu sekarang. Budak sekarang lembik lah lo. Bila bapak libas, Hmm. dia report polis bapak libas. Bapak dia pula bertekap. Ya lo. Dulu mak bapak punya ayat dia macam cikgu tu takkan pukul kau kalau kau tak salah. Betul lah. Sampai sekarang macam tu sebenarnya. Takkan tiba-tiba pek Yalah. pahal. Kalau kau fikir logik lah, kalau aku betul jadi cikgu lah, orang kes sama-sama. Minta aku masuk, aku semua buat kerja sendiri. Kan? Aku nak peduli pasal anak kau Main faham? main TikTok kan. Aku ada gaji apa? Lepas tu Jadi bila cikgu care tu patutnya kau berterima kasih. bukan senang nak care kat budak tu. Tanggungjawab cikgu tu kau tengok cikgu ke untuk care budak bukan kan? Bukan, Dalam dia just skop kerja. mengajar. Dia just mengajar je kan. Kalau anak kau salah, bodoh-bodoh lah. Tapi kira macam sebagai cikgu kau mesti ada pride. Kalau boleh yang budak yang kau ajar ni semua kau nak nampak dia orang berjaya. Betul. Tapi bila budak-budak pula jenis yang ada satu video tu yang dia datang sekolah dia just nak jumpa awet dia. Ada tengok video budak tu? Oh dia menjawab cikgu tu Dia kan? jawab. Saya Aku datang nak tengok, tengok girlfriend je. Kalau aku je cikgu, aku tapak muka dia sial. Itu lah. Baring. Cakap kau ni keturunan kau bodoh ke apa kan? Zaman dulu boleh lo. Zaman sekarang bahaya lo. Eh. Sebab cikgu-cikgu yang ke dalam semua sebab tu lah. Dia Betul. dah rasa didikan zaman dulu. So dia nak buat. Tapi terkena. Ui dulu gila Sedih tu. tu. Aku dulu kena denda man. Cikgu suruh aku tunduk, kau tahu yang buat yang gajah tutup hidung pusing tu. Oh tak tahu. Macam mana? Yang kau tunduk betul pusing-pusing nanti kau pening tu. Aku Aku dengan member aku 3 orang. Tak siap kerja. Ni sekolah menengah ha? Sekolah menengah. Ha. Sekolah rendah. Cikgu tu suruh dekat belakang. Pusing macam tu. Kau bayangkan tiga-tiga pusing. Lepas tu cikgu, stop! Belaga-laga kepala sendiri ke tu tak? Member aku sampai muntah-muntah man. Tapi tak ada aku report kat mak aku. Aku just balik petang tu. Aku beli spray. Aku spray kat sekolah. Nama cikgu tu babi. Tak salah aku lupa. Ada CCTV. Esok kena panggil sial aku. Dia kita malu. Dalam grup malu lah. Awak tengok kan. Kita ada denda. Tapi kita tak ada sampai cikgu ni memang kena report dia. Tak ada. Tak ada. Balas jahatnya kan. Gula-gula hack. Tak cemen. Tak jadi. Tak jadi ya. Aku main kali buat betul man. Tak tahu. Orang cakap kan kau ni je letak gula hack kat cermin cikgu. Aku dah buat banyak cikgu tak jadi tau cermin dia. Bersemut. Bersemut je man. Tapi susah sama tengah ini budak. Tapi yang Macam mana? pelik je dulu man kita kena denda. Orang-orang yang didenda ni yang selalu makin lama makin rapat dengan cikgu. Betul. Cikgu akan suka lah. Ya. Walaupun budak ni nakal. Tapi dia buat lah. Tapi dia macam kalau mungkin dia nakal buat akademik babak lain dia akan tolong cikgu. Confirm biasanya lah. Betul. Tapi zaman sekarang sebab mak bapak aku rasa punca daripada rumah lah sebenarnya ni. Betul. Mak bapak selalu menangkan anak pun tak boleh juga. Dia macam generasi. Tapi kalau ikutkan ke macam contoh lah. Mak bapak kita selalu marah kalau kita contoh. Kalau aku garang tau. Kau garang? Kau yang garang ke mak? Aku garang. Tak serius. Aku kalau dengan anak aku Oh dia sekarang lah. Okay. sekarang. Dia anak dia buat salah dia terus silat anak dia. Jadi mak aku ni kadang-kadang kan, kau jangan ni pukul anak ni. Adakah disebabkan itu yang menyebabkan anak tu jadi macam Tak, tu? itu normal pi sebab nenek. Dia nak tak tu kau faham tak? Sebab tu generasi tu berubah. Dia dulu kayu api dia libas anak dia. Faham tak? Tapi kalau nenek nampak dia libah kau, dia kena marah nenek. Itu aku cakap. Bermakna mak-mak kita terlalu membuka ruang kepada generasi baru ni. Kau rasa tak juga Pi. Sebab majoriti kalau kau tengok jarang yang cucu selalu jumpa nenek. Aku selalu. Maksudnya jarang yang duduk dengan mak bapak lagi. Maksudnya yalah. dia ada anak, mak nenek tu datang tengok kadang sebulan sekali macam tu. Time tu kau tak ada marah. Kau tak ada marah. Yalah. Pada aku dibesarkan dalam kehidupan yang berbeza. Seorang bapa yang memang ngeri. Bapa aku dulu memang Garang baran.
Bukan, barang dia garang gila babi. Sampai aku boleh kata macam, ui, asal aku tak ada bapak macam orang lain lah. Bapak orang lain kan jemput anak balik sekolah. Bapak aku takkan ada punya. Melainkan gua dah lambat balik, boleh jemput. Itu pun jemput tepat lah pun Tapi aku sekarang tengok kau lebih garang daripada bapak kau apa. Bapak kau dah slow lah. Semenjak Ayah sokok. Dia marah bapak dia balik. Dia marah bapak dia sokok. itu demi kebaikan dia. Kan. Cuma pada aku disebabkan dia punya garang. Bukan kita nak bangga, generasi kita memang bapak hardcore. Dulu minum nyari nak kena rebus rokok minum Ya, macam. sama dia orang mak bapak dulu dia main peranan tau. Ada mak yang garang, bapak okey. Ada bapak yang garang, mak okey. Ya, zaman sekarang ni terlalu kalau nak ikut zaman dulu, aku seorang yang juga nakal lah, boleh kata nakal kan. Macam-macam Nakal juga ke? lah. Aku pernah pergi kelas orang buat kerja sekolah yang tak siap. Pernah je. Tapi pada aku itu macam Long cakap, kau buat salah, kau terima apa akibat di atas kesalahan kau. Kau tak payah nak ni report. Pada aku macam cikgu tu hantar, mungkin lah ada orang kata orang tua ni yang sensitif sikit kan. Bila kau post gambar anak kau, kena pula kita contoh kita 3 berjiran kan. Anak Along paling pandai, kita kurang pandai 2 orang. Dalam grup WhatsApp kita semua ada. Kita semua ada kan. Tiba-tiba post 3-3, anak Along seorang yang tak ada. Malu lah. Mungkin ada orang yang sensitif. Mungkin bapak dia terasa menapa malu. Mungkin ada orang yang reply. Contoh cikgu tu hantar gambar anak kau kan. Teruk Atau aku reply, milu anak kau. Ajarlah sikit anak kau tu. Nanti kau malu. Mungkin dah jadi kot. Kan? Ini masuk kan. Benda Syel. Cikgu hantar gambar, kerja sekolah tak siap. Ya anak siapa dah ni? Tapi mention kau. Mungkin sebab tu kot. Sampai buat report. Boleh jadi kat lah. Aduh. So, pada aku macam brother tadi cakap kan, Balin duster. Serius tu. Benda tu betul tu. Betul. Zaman kita memang kau borak sikit tu tepap Tu sampai. yang kata pembaris yang kayu panjang. Titik atas tangan. Ada lagi yang mana tu? Tak tahu aku. Kuning tu kan. kan? Kuning. Dulu kau Tangkai. tada, kalau kau dapat tada kau bersyukur. Kalau Kalau kena letak atas, kuku atas meja tu. Dia titik kan. Oh. Orang panggil Dia titik macam ni kan, macam ni kan. Tep sekali. Kalau yang ni dia pedih tapi yang tu menyakitkan. Kau dapat ada patah punya tajam. Oh. Aku tu cucuk perut kau. Tapi kita tak ada rasa nak report atas. Kita paling-paling pun kita pacak kata cikgu. Ya. Kita buat vandalism lah. Kita jangan marah tu marah. Tapi tak ada sampai rosakkan kerja. Sebab kita tahu kalau kata kita bagi tahu orang tua kita, akibat tu kita tanggung lagi. Kita kena balik. Kau dah kena kat sekolah, kena titik. Balik rumah kau kena sepak lagi. Tapi kadang-kadang best ke Man. Contoh kau rasa macam kau duduk sekolah kau nak ada vibe-vibe budak nakal kan. Macam kau sengaja buat kesalahan untuk di rotan. Okay. Kena cepat. Jangan nampak macam gangster lah. Dia ada kat bilik display lah. Kalau lagi-lagi kalau kena rotan kau tak sakit. tak sakit. Tak rasa apa. Aku selalu ada orang cikgu yang tu dia rotan tak sakit. Kena lagi babi. Kena lagi. Tambah lagi satu. Kadang kau pernah kena pukul terlepas maki cikgu. Oh tak ada lagi. Aku benar. Cikgu pom habis. Tapi terkeluar. Tapi sama sekarang. Kalau dulu kita rambut panjang kena botak. Betul. Kena tobek. Kena tobek bukan botak kan Man. Okay. Sekarang ada tak benda tu? Oh, Aku tak rasa cikgu sekarang berani. Itu aku cakap cikgu zaman sekarang kebanyakannya lagi orang kata nampak biasa muda-muda jenis lembut. Kau cikgu zaman kita jenis pembunuh bersiri punya muka apa? Betul doh. Kena Yang tobek. jenis tiba-tiba kau lepak kau buat salah kau tak perasan ni dia panggil sini lampang kepala kau. Doktor jangan. Tengok si Jana sakit sial. Kan? Tak macam zaman kita dia akan ada yang seorang atau dua cikgu yang Betul-betul kau cun tahu ni. sikit lah. Mana seorang dua cikgu yang cun. Jadi Cikgu dia counselling kan biasanya. dia jarang juga. Cikgu seni selalu. Macam jadi dia ni akan hot kat sekolah kan. Orang kata jadi bualan. Zaman sekarang semua cikgu ni cantik. Ya. Oh ya. Kebanyakan kita dulu semua jenis orang kata noreh. Betul. Keluar di hutan ni mengajar. Macam makcik punya tu. Macam makcik tu tua tapi tak tahu lah. Pada aku benda tu Satu mentaliti mak bapak sekarang. Aku Mak kalau- bapak sekarang diorang banyak mindset macam dulu aku dah kena teruk. Aku tak nak anak aku rasa apa aku rasa. Apa pasal pula? Ada orang macam tu kat Man. Oh anak aku tak boleh kena rotan. Dia trauma dengan diri dia sendiri tu. tak tahu lah. Aduh. Tapi pada aku kalau aku andai kata wise sekolah nanti aku akan bagi rotan kat cikgu tu. Dia macam ni Kau nak lah. pukul-pukul tapi kau jangan beduk sampai mati dah. Kau tak ada masalah. Tu kau punya preference. Kau tak nak anak kau kena rotan. Tapi kau didik anak kau Supaya kat dia tak rumah kena. supaya dia berdisiplin. Dia tak buat Buat salah kerja tu. semua. Dia takkan kena rotan apa. Betul. Melainkan dia masuk camp askar lain lah. Seorang buat salah, satu semua kena. Itu lain lah. Kalau ni anak kau buat salah kau tutup mata. Lepas tu orang tegur kau marah orang tu. Anak kau nak jadi apa Syah besar? Aku last kena denda time belajar Syah.
Ya. Tu dah besar tau, dah besar. Bodoh, umur 20 aku lari keliling kolej lagi. Sama. Aku lambat datang Kelangking. Aku kena jalan itik, bai. Jauh gila babi. Sampai gaut sekarang. Kalau cikgu melampau sangat pun Manan, kita takkan pukul lah cikgu. Macam mengadu ke tak ada. Tak ada. Lalu kita ugut je cikgu jumpa kat luar pecah ke cikgu. Kita rasa macam sebenarnya kita rasa benda tu macam flow kehidupan je sebenarnya. Macam santai lah. Aku dulu sampai kena panjat pagar sial lari, panjat pagar lari. Kadang hari ni cikgu tu denda kau berdendam mana? Esok kau datang elok Cikgu tu mana borak ambil hati balik kan. Okey lah. Tak tahu lah. Aku rasa kalau dia orang masyarakat zaman sekarang ada mungkin lah kata budak zaman sekarang ni kalau dapat cikgu yang dulu aku rasa mau bunuh diri tu. Ya. Stres kononnya kan. Depression, anxiety, terkejut bangunan Anxiety. confirm lah. Kadang-kadang kau kena macam ni. Kadang dia orang marah tu, dia orang sayang. Betul. Dia orang tak nak generasi. Kau kena tahu, kau orang yang murid-murid ni, kau adalah generasi akan datang. Kadang-kadang banyak cikgu yang nak tengok anak-anak didik dia orang ni yang akan pergi lah kan. Takkan nak tengok generasi akan datang semua bodoh Ya, lah. sebenarnya macam brother tu cakap, disebabkan seorang ni kena, jadi yang lain pun dah start takut. Ya. Ini melibatkan anak bangsa kita. Patutnya cikgu-cikgu kan kalau ada jenis mak bapak yang kaki report ni, palau kan anak Tu lah macam dia cakap dia. biar mak bapak dia ada akal sikit kan. Dia takkan palau anak dia celong. Semua dia akan palau. Sebab dia tak nak kena report lagi. Ya kan, dia orang baik aku. Tak apa janji aku dapat gaji kan. Sebab kita ingat, kita kebanyakannya bukanlah orang yang ada-ada. Jadi kalau kau nak cakap gini, kita cerita macam ibarat bunyi resis sikit lah kan. Anak Cina dia hantar private sekolah swasta. hantar swasta. Engkau tak mampu. Kau tak mampu nak didik dia. Tapi engkau buat cikgu yang didik dia supaya jadi orang yang lebih baik. Kau buat macam tu. Ya, patut bersyukur. Banyak negara-negara luar yang negara-negara miskin, nak dapat pendidikan tu susah. Susah. Betul. Engkau dah dapat pendidikan yang orang cakap cukup bagus lah Malaysia ni. Buku tag free. Ya. Bayar PABG. Belajar PABG je bayar. Dulu zaman kita sempat ke bayar yuran sekolah. Aku ada yuran sekolah aku dulu. Ujian pun ada bayar, kertas semua. Jadi kau patut bersyukur atas apa yang dah ada sekarang ni kan. Adakah sebab terlalu mudah untuk dapat yang diorang macam gini tak agai? Boleh jadi juga. Dulu aku buku tag pun ada yang bayar sendiri. Betul. Kan? Ada yang dapat apa tu nama buku tag? Bantuan lah. Bantuan buku tag lah. Apa benda Sekarang yang- kau IC merah je tak dapat. Kalau kau IC biru semua dapat buku tag apa? Betul. Sebab tak aku cakap, masyarakat sekarang perlu lebih cakap apa kesan dia kepada anak-anak kita. Bukan ini kau nak cerita kau. Aku tahu kau mungkin kau dah ada gaji 2-3 ribu, 4-5, 6 ribu. Anak kau belum tentu akan datang dapat sebegitu. Sampai macam Along cakap kan, lepas ni cikgu masuk, okey kau buat kerja sendiri, aku tengok TikTok, balik, belah. Cukup bulan, cukup gaji, enjoy. Jangan sampai guru-guru ni buat macam tu. Jadi apa kualiti anak kita keluar nanti? Yalah, tak ada. Untuk pihak CISPA ni pula, aku rasa boleh longgar ke. Nampak ada orang bodoh-bodoh tak payah ambil pot lah. Dia orang pun malas kan buat kerja man. Tapi kena buat kerja juga bila sebab dah ada report. report, dia terpaksa buat kerja. Boleh, Monitor dia flow. patut buat kerja dia. Sebab kadang-kadang ada yang kes-kes melampau. Yang Ada, betul melampau lah. kan. Tapi kau kena pandai lah. Tengok, ini boleh nasihat saja. Tak perlu kena kau undang-undang lah macam tu. Betul. Kesian cikgu. Tak. Jadi down. Nasihat ke cikgu. Cikgu macam ni cikgu. Lepas ni cikgu buat macam ni lah. Kalau kau salah betul-betul cikgu tu salah, patutlah kau kena kan. Ya sampai berdarah lebam-lebam itu lain lah. Kena adil lah. Bapak aku dulu pun dia hantar aku sekolah, dia cakap dengan guru kelas aku, cikgu nak pukul dia, nak ajar dia ajar. Tapi jangan sampai patah. Aku cikgu, sampai kalau time report card tu dia akan tulis yang bagus-bagus kat aku. Sebab dia pernah dapat pengalaman tahun lepas, dia tulis yang anak apa, dia tulis aku nakal semua. Mak aku pukul aku kat situ baik. Jadi takut next betul. tu dia buat baik-baik, jangan nanti kena pukul budak ni. Betul. Sebab tak tahulah, aku mungkin sekitaran masyarakat yang lebih kononnya maju, kononnya terbuka. Tapi hakikatnya kita sedang merosakkan masa depan anak-anak kita, anak bangsa kita. Kadang aku tengok yang nak ubah sistem kan. Yang dah tak perlu ada Ada, turutan ada. periksa kan. Dulu betul. kan kalau periksa kau nombor 1, 2, diorang tak nak buat benda tu. Kira nak jaga mental health anak-anak supaya diorang tak rasa malu. Tahulah aku mental health. Patutnya kau kena daripada kecil dah diajar daya saing. Kau tak pergi lebih pada orang potong kau. Kita yang diajar daya saing pun kadang-kadang tak nak bersaing. Betul. Apatah lagi kau yang tak dididik tentang daya saing. Pada aku, kalau tak ada nombor 1, nombor 2 apa, best sial belajar. Betul lah. Kau mesti nak berlawan. Aku kena kejar dia ni. Jadi kau daripada kecil dah diajar ada target kau. Sebab dalam pekerjaan pun kau sendiri akan, macam contoh Alung dalam sale kan. Aku kejar target aku. Kalau dalam contoh tiba-tiba budak sale semua jenis tak ada daya saing, asal ada lah, sama tapi semua kan. takut tu kau tengok
Kan ini Gen Alpha kan. Gen Z yang sekarang kan Gen Z ada yang dah start kerja pun kau dah stress tau. Diorang yang acah-acah speak up. Letih. Betul macam Faris kan. Dia kata kan, Betul. aku memang fuck Gen Z. Sebab Betul apa? man. Penat man dengan diorang Dia, man. macam Faris kan dia technician apa semua kan. Dia ni kerja tak nak kerja berat-berat. Oh, Bila kita bagi arahan tak nak dengar. tapi gaji nak besar. Gaji nak besar. Diorang ada macam konon kan. Gen Z ni diorang ada sifat yang diorang berani speak up. Kononnya itu untuk kepentingan diorang. Kononnya kalau Diorang takkan kerja lebih masa man. Sebab diorang rasa diorang punya health lebih penting. Oh. Jadi macam kalau kau sebagai bos-bos ke apa, kau punya meninggal. leader, letih tu. Dia layan tu. Dia ni kau contoh kita bagi warning letter terus berhenti. Oh, kesian. Tak? Macam tiba-tiba kan baru kerja 3 hari salah terus berhenti. Itu pun Gen Z lah. Dia tak boleh mental tu Tak boleh, kena tak boleh. Mental tu. mental illness dia kan. Tapi kalau dah berhenti cek kerja lain lah kan. kerja lain. Tak usah pun. So tapi kalau untuk budak-budak ni tolonglah. Aku tahu yang tengok ni mungkin ada budak-budak Ada, muda ada, yang masih ada bersekolah punya. tengok kan. Abang nak pesan lah. Oi, gila. Apa? Okey bang. Abang nak pesan apa bang? Tak. Abang. Mental kau tu. Ish, jangan macam pondan sangat lah. Budak sangat banyak. Aku tak tahu kenapa je. Entahlah. Diorang banyak sangat sekarang macam sebutan macam introvert apa semua kan. Aku tak tahu sih introvert tu apa dulu. Benda tu memang ada. Ya. Tapi kau tak payah nak terlalu Lebih-lebih. macam engkau lah. Paling sakit. Kau jangan gunakan benda tu alasan. Tapi Contoh banyak kan. orang macam tu. Kita banyak dulu orang man macam tak tahu buat contoh. Kita memang sifat kita introvert. Dulu kita tak tahu. Ha. Kita malu nak buat benda tapi kita push untuk buat. Ayolah. Sekarang ni kau tak buat, kau terus cakap kenapa tak buat? Saya introvert. Dia ada perkataan tu. Dah jumpa perkataan tu dia bagi alasan tau. Bagi alasan macam ni, "Oi, kenapa tak datang kerja ni? Saya bipolar. Anxiety lah." Anxiety. Macam dulu aku introvert. Contoh macam tengah ada pembentangan grup. Aku pegang peta mahjong. Betul. Aku introvert tau belakang. Duduk belakang kertas lah. Atas muka tapi tak ada sampai nak cakap, aku tak boleh lah. Aku introvert tak ada. Ya, terlalu banyak apa? Pening kan man. Orang kata terlalu banyak ayat-ayat yang untuk menidakkan kekurangan kau. Dia letak aku tak boleh nak ni. Tak boleh ni semua tak boleh. Mak bapak lah. Aku kena mak bapak. Kita kena mak bapak kena banyak nasihat. Aku Budak-budak, pasti kita nasihat pun tak makan juga. Kita kena nasihat mak bapak sebenarnya. Mak bapak kena kuat. Kita ni lah sebenarnya. Kita gen apa? kita milenium apa dah. Gen Y. Kita kena pastikan anak kita ni lah macam dulu juga. Samsung Galaxy Y. Millennial. Sebab aku dah lupa aku nak cakap apa tadi. Lupa dah. Kau cakap apa Bi? Aku dah lupa. Macam mana man? Ini masalah milenium. Lupa. Tak semua yang aku nak cakap semua kau nak cakap dia. Dia sebab dia macam ni generasi tu kena lebih keras. Sebab kau bayangkan dulu orang dah kerja keras tapi daya saing dia apa je sesama manusia. Akan datang AI kau tak tahu macam mana sial. Kalau kau tak ada improvekan diri kau tak cari apa yang lebih bagus kan. Macam mana sial kau nak bersaing akan datang? Betul. Berapa kau tengok sekarang teknologi dah macam ni Pi. Lepas 10-5 tahun boleh katakan tenaga manusia banyak kan dah tak perlu. Betul. Sebab tu kau kena jadi programmer. Kan? Betul Kau tak? kan? Aku dah ingat. Okey, benar. Mungkin akan ada masyarakat yang akan tengok video kita, orang yang akan komen, "Oh, aku macam ni." Tapi kau kena terima hakikat bahawa itulah scene yang kita hadap sekarang. Betul. Itulah permasalahan yang kita hadap sekarang. Engkau tak payah nak berselindung di sebalik dengan kata-kata. Engkau buka hati, buka jiwa kau pandang. Apa akan jadi pada anak bangsa seandainya kalau kita terus bersikap macam ni? Betul. Kalau ada cuit, mep sikit, sispa. Mep, palancau lah. Betul. Kan? Tapi mungkin kalau anak perempuan dia selalu bapak yang lemah anak perempuan man. Anak lelaki kalau kena libas ke apa dia macam biar lelaki kan. Tapi anak perempuan Dia ada cara didik dia sebenarnya. Dia tak ada, cikgu tu tak adalah datang tu kau ni duk sebab sekali. kalau kau bezakan lelaki dipermalukan, kita macam hehehe. Tapi perempuan kalau dipermalukan, diorang lebih tangkap dalam sikit. Kita sebagai bapak kena bagi dia semangat. Betul, kena bagi. Kita bagi dia motivasi supaya dia tak down sangat. Cikgu pun tengok kesalahan cikgu lah. Tapi kalau setakat ni kecil lah, tak payah sampai report lah. Bagi makan kismis. Untuk cikgu pula kalau dah terkena report macam ni, jangan patah semangat lah. Betul. Betul. Cikgu teruskan. Didik anak bangsa ni memang banyak dia punya halangan dan juga dugaan dia. Sebab mendidik ni bukan senang. Pahala dia besar tau. Betul. Dia enter besar. Kalau dia ajar budak tu nama Nabi daripada darjah 1, dia ingat sampai tua.
Kepala dia besar saya cikgu ni. Bukan semua orang boleh jadi cikgu. Betul. Ui. Aku dulu pernah try jadi cikgu tuition. Kau jadi cikgu tuition. Aku dulu masa Ajar apa? matematik. Matematik. Ui, aku dulu pro gila matematik man. Kalkulus semua tahu Semua. lah. Jadi aku ajar budak-budak. Santin. Tak, time tu aku masih form 2, form 3. Oh, ajar budak sekolah. Jadi aku ajar budak yang nak UPSR. Oh. Aku try dan aku tahu ini bukan tempat aku. Bukan tempat Sebab aku macam ajar, okey cuba buat ni. Ni kau dah terangkan tau. Kena macam ni, faham. Okey, try buat. Salah ni aku ajar. Sampai 3 kali aku dah Kau pergi balik. Tu aku cakap, kalau kata dia semua orang tak semua orang boleh jadi guru. Betul. Kalau aku jadi guru, aku rasa bukan sispa gitu, ada balai duduk. Kau kan contoh macam mak bapak kau anak berapa je kau dah stres jaga. Kau bayangkan dorang tu jumpa budak berpuluh-puluh. Betul. Ya, lagi satu, okey, satu hari berapa lama dia dekat sekolah? Sepanjang Sepanjang kehidupan dia bersekolah. Kalau kata 7.30, kita masuk 7 suku, 7.30 lah. 5-6 jam lah. 7.30 pukul 1. Kan? Dan lepas tu kau kat tempat kerja. Anak kau balik, kau belum tentu ada kat rumah. Kau ada kat rumah, kau jumpa anak kau dalam masa berapa jam je sehari. Malam je lah. Purata Malam. kajian mengatakan ibu bapa meluangkan masa dengan anak 4 jam sehari. Betul. Itu je kau dia. Kau dah balik, dah barai penat tidur. Tu belum anak kau dah remaja, dia dah sibuk handphone dia. Betul, sibuk handphone, keluar dengan member. Lagi kurang masa. Jadi sebenarnya cikgu ni banyak masa. Betul. Dan tanggungjawab dia orang besar memang untuk mendidik. Bukan senang. Apa yang cikgu buat belum tentu mak bapak belum boleh buat. Bahaya. Sebab kau takut benda ni jadi sekarang. Nanti bila generasi seterusnya man, dia orang tak ada yang fikir aku nak jadi cikgu. Sebab contoh generasi sekarang, dia tengok cikgu ditindas apa semua. Ya. Takkan ada orang yang ada cita-cita untuk jadi cikgu. Lama-lama kau nak cari guru kat mana? Ya, daripada aku sakit kepala jadi cikgu, baik aku jadi apa, jaga Influencer. rel kapal terbang apa Betul. kan. Rel Influencer kapal kan. terbang. Contoh, Rel kapal contoh, terbang. Contoh lah. Okay, so di kesempatan ni aku nak ucapkan kepada cikgu-cikgu aku yang mengenali lah. Selamat Hari Raya. Nak ucapkan terima kasih cikgu sebab mengajar saya dulu. Segala apa cikgu pukul, cikgu denda pun tak pernah ambil hati pun. Tak pernah. Kalau ambil hati pun Masa masa tu tu lah, saja. masa tu je lah. Sebab budak-budak kan membara cikgu kan. Kalau cikgu kena sepak pun cikgu ambil hati. Ni aku nak cerita apa? Aku ada satu cikgu yang aku berdendam gila dulu man. Cikgu apa? Zaman sekolah rendah. Sebut nama dia, sebut Aku nama boleh dia. sebut, Saiful. Semua Oh, kenal. okey, Cikgu okey, Rubuk okey. Lubi kan, Saiful. Aku antara murid yang aku conteng nama dia. Saiful babi, kantoi. Lala dah besar, aku tahu apa yang dia buat tu sebenarnya untuk dia aku. Ya. Kita orang sekarang dah jadi dulu jadi member main gym. Oh. Aku main kau Cikgu main Saiful yang pendek-pendek. aku Oh, cikgu yang aku aku benci. Dan aku lepak main gym sekali. Ya. Jadi best lah. Jadi kau boleh lepas tu kau fikir dia buat benda ni sebenarnya dia nak didik aku tau. Bukan dendam dengan kau. Bukan dia sebabkan dia aku jadi aku yang sekarang ni. Ya. Terima kasih lah cikgu. Terima sebab kasih. Cikgu mendidik cikgu. Betul, Saya minta terima maaf kasih. kalau cikgu tu saya tak berjaya. Saya minta maaf. berjaya. Ada juga cikgu-cikgu kita yang dah pergi meninggalkan kita. Ada. Jasa mu dikenang lah. Semua dikenal. Mungkin kita tak mampu nak zahirkan dengan orang kata perbuatan, kita mampu doa lah yang terbaik lah. Kadang untuk murid-murid ni pula, kau kena tahu bila mak bapak nasihatkan, cikgu nasihatkan, kau mungkin dengan jiwa muda kau akan fikir aku tahu semua benda pasal aku. Korang tak faham aku kan. Tapi one day kau dah besar, kau akan tahu dorang buat tu semua untuk kau. Betul. Kau Kalau kau dengar kata-kata Along hari ni, betul. engkau mungkin kata Along ni kan. Percayalah kami pernah ada di tempat tu dulu. Kalau kau nak cakap kau nakal, Kami pernah lalui. Kami abang pernah setan dik. Abang ni setan tau. Abang setan. Kalau kau cakap apa yang kau buat sekarang tu dah kena denda, kau nak nakal. Kau report si spy tu dapat dia setan. Alah. Aku serang rumah cikgu pun pernah tau. tak, gerau. benar. Walaupun kata-kata kau kata alah berada 3 orang ni borak lebih lah kau ni. Kami pernah ada kat tempat tu. Kami pernah juga mempertikaikan tindakan orang tua-tua ataupun cikgu kita, mak ayah kita. Kita pernah. Tapi kau percayalah satu hari engkau akan sampai masa dia yang kau katakan betul lah apa yang diorang cakap. Kalau anda kata hari ni berapa bulan ni? 24. 24 bulan ni kau kata kami ni bullshit. Tunggu 10 tahun 20 tahun akan datang kau cari balik video ni, kau komen betul lah kata brother ni. Betul. Sebab kita orang pun pernah kanak-kanak kita pun pernah remaja. Kita tahu. Bukan tiba-tiba podcast. Betul. Tak ada. Kau bersyukur kau dapat mak bapak yang baik, Ha. yang tak pukul kau bila kau buat salah. Kau jangan mengadu-ngadu buat taik dah. Aduh. Gua dulu hanger pecah bai. Hanger apa pipe oren kau pernah dengar? Aduh. Sah. Kalau kena aku rasa kalau bapak-bapak zaman apa kalau dia orang ni kena buat macam bapak kita dulu. Mau kena dalam bapak kita. Macam contoh kau pertikaikan, contoh budak sekolah dia pertikaikan.
Alah, rambut panjang bukan ganggu pelajaran pun. Kan? Macam kenapa kena pakai ni kemar-kemar, bukan ganggu pun. Kau tahu tak, disebabkan kau tak nampak benda tu sebab kau budak lagi. Kau masih bingai lagi. Once kau dah pergi ke dunia yang lain, dunia orang dewasa, kau akan nampak kenapa sekolah buat undang-undang. Dia nak mendisiplinkan kau sebab bukan sekolah je, dalam dunia ni perlu disiplin. Betul. Kalau kau tak ikut undang-undang, kau nak jadi apa sih? Betul. Kan? Kau contoh sekarang kau tak boleh, bila kena macam ni kau report. Oh, aku tak boleh kena marah apa. Kau tahu bila kau masuk alam pekerjaan, Bos marah takkan nak report, bye. lebih teruk. Kau jumpa customer, kau jumpa macam-macam orang. Kalau daripada awal kau tak dapat tahan benda-benda kecil macam ni, susah nak hidup ni. Betul. Kalau macam kalau kerja, jambang tak boleh blur. Oh, Kena chef. kena chef. Kalau kau daripada kecil tak belajar nak potong rambut semua ikut disiplin. Kalau kau dah besar mesti kau berontak, aku tak nak chef, aku tak nak chef. Kau kena buang kerja kan. Betul. Jadi kan bos marah kau, apa ni salah? Takkan kau nak report bos kau? Betul, kena buang kau. Kan? 10 company takkan lah bos kau. Alhamdulillah bagusnya budak ini. Kan? Kalau dengan sikap kau tu kan. Tu kau bawa hadaku, kau tak tahu pergi pangai-pangai orang-orang dewasa nanti. Kan? Yang toksik ada. Betul. Yang memburukkan kau ada. Macam-macam. Betul. So itulah. Korang suka episod anak murid cikgu. Anak murid cikgu kita memang suka. Dia ada 41 minit tau. Sebab dia pengalaman man. Pengalaman banyak lah. Sebab memang generasi sekarang jauh beza dengan kita. Macam kita dengan bapak kita tak jauh sangat tau. Dia punya kesan tu. Ya, sikit lah. Tapi kita dengan dia orang jauh. Dahsyat lah. Memang Tapi dahsyat. bahaya kat ni. Sebab kau tahu tak pelakon yang siapa? Jadi Zaki tu? Zaki. Syazwan Zulkifli Kan dia ada cakap generasi sekarang lembik. Ramai kecam oh. Ramai kecam Ramai cakap, oh dulu dia cerita ada macam tak ada introvert semua. Kita Oh. rendah. Aku dah tengok. Kan dia cakap budak sekarang lembik kan. Tapi kau kena terima hakikat. Sebab tu aku cakap kau tak Betul. boleh kau tak boleh berselindung di balik perkataan anxiety, di balik perkataan introvert. Kau kena buka hati dan akal kau fikir. Ada betulnya apa yang kita orang kata. Betul. Mungkin tak 100% betul, dapat 2% pun jadilah. Macam kau cakap tadi, beza kita dengan mak bapak kita tak jauh sangat. Aku rasa sebab ni kita generasi terakhir yang lalui fasa tak ada handphone, ada handphone. Betul. Generasi sekarang daripada kecil dah ada handphone. Betul. Kita main handphone sabun tu. Dia tak ada fasa main dengan kawan-kawan, main koni-koni, dia tak ada fasa Boleh tu. jadilah man. So dia jadi introvert duduk kat rumah. Boleh Anxiety. lah. Dan juga sebenarnya Mati. zaman ni kita banyak berubah disebabkan zaman COVID itu ialah. Pun banyak juga. Zaman sekarang ramai budak dipenjarakan dengan teknologi. Kita dulu boleh berkembang dia lain sikit lah. Alah, teknologi kau apa je kan. Lalu kau iPhone kot ni. Lagi tinggi teknologi dia. Aduh. Contoh ni stuck kata tak aku dengan teknologi. Kau main lah. So untuk korang kalau ada cerita-cerita apa nak share, boleh share kat warna. Ada boleh komen lah. Mungkin ada cikgu-cikgu yang nak kongsi bagaimana tekanannya kerja dalam keadaan sekarang. Tak apa kau cari cikgu-cikgu jadi guest ni. Boleh. Ataupun ada cikgu yang nak luahkan. Mungkin kalau dengan cikgu kita behave sikit lah bahasa kita kan. Jadi kalau ada cikgu ataupun siapa-siapa nak meluahkan tentang generasi zaman sekarang yang kita tak tahu hala tuju ataupun ada mungkin pesyarah-pesyarah ke nak kongsikan sedikit sebanyak ilmu dengan kita pun boleh kita jemput. Boleh roja-roja kita kat mana Long? Kat Instagram Brancai Entertainment. Kau boleh pergi dekat link dekat bio tu, tekan ada kolom tu Wadah Brancai. Itu ada Brancai tu. Dia nak Banyak kontak kita panjang. kat mana? Kau DM je IG kita. DM boleh. DM saja, Sobi. Jadi untuk itu saja untuk episod kita kali ini. Andai kata kami terkasar bahasa, tersalah bicara, ampun maaf kami pinta. Jadi kita jumpa pada episod yang akan datang. Tak ada modal. Goodbye.